asam pedas bunga. Ni kepala dia. Sejak puasa belum masak asam pedas, sampai ada yang request nak. Bapak dia nak asam pedas ikan dan anak dia nak asam pedas ayam. Okay. Jadi separuh je lah kita masak ikan ni. Asam pedas ayam. Widat nak asam pedas ayam katanya. Dah macam restoran pula order-order kan diorang ni. Tapi tak apalah, senang juga. Aja fikir-fikir nak masak apa. Alhamdulillah dah siap asam pedas kita. Asam pedas ikan dah siap. Ayam kat sebelah ni tengah belum lagi masak. Biasalah ayam kan. Okay, ni sayur kita hari ni. Boncis, ada tempe dengan ni apa, daun. Hari ni ada lauk asam pedas ayam. Widat lah ni. Ni bapak dia asam pedas ikan, anak dia asam pedas ayam. Bapak kata merepek asam pedas ayam. Dia tak makan, dia cakap merepek. Padahal ramai je orang masak. Sotong goreng. Ni dah janji dengan Abu nak buat sotong. Sayur. Alhamdulillah. Inilah juadah hari ni yang ke-10. Cepat Abu.